Saya ni kedai akaun, okay, saya cerita sikit lah. Kedai akaun ni adalah akaun-akaun bank yang digunakan oleh scammer untuk terima duit tuan-tuan dan perempuan. Kita panggil dia kedai akaun. Kenapa kita pilih nama kedai? Sebab kita dah buat kajian, nak pakai nama binatang lain tak sesuai, monyet, biawak tak sesuai, kedai paling sesuai. Sebab kedai ni kerja dia, kau suruh jalan dia jalan, kau suruh berhenti dia berhenti, suruh duduk dia duduk. Tu sebab nama dia kedai akaun. Saya mengarahkan anak buah saya setiap hari wajib tangkap kedai akaun. Maknanya siapa-siapa kat luar sana yang dia bagi akaun bank dia, dia jual, dia sewa, dia bagi orang lain pakai kan, kena tangkap. Nanti saya bagi tahu awal-awal kat sini, supaya tuan-tuan dan puan bagi tahu kawan-kawan lain, jangan bagi. Saya akan tangkap. Satu hari anak buah saya call si kedai akaun ni, dia duduk Johor. Kita suruh dia datang, Cik ada tak kat bank sekian. Dia kata ada. Cik punya kat bank ni, dia dapati terlibat dengan kes scam. Orang lain guna akaun Cik untuk terima duit daripada mangsa. Dia diam. Kita tanya dia, kau ada kat bank? Ada. Ni kat bank kau ke? You, kat bank saya terceceh, terjatuh. Alasan tu jatuh, ceceh, scammer guna. Kata dia lah, dengan polis jangan tipu. Saya cakap, dekat kat bank tu mana ada nombor akaun? Betul? Mana ada nombor akaun? Macam mana scammer nak masukkan duit dalam kad tu? Nombor akaun tak ada. Dia dah blank. Nak tipu tak jadi. Sorry tuan, sorry. Jangan marah. Saya takut tengok tuan, saya takut. Memang menakutkan aku. Sebab kau menyusahkan anak buah aku. Muda lagi tuan-tuan, muda lagi. Saya tanya dia, berapa keping kad bank kau dah bagi kepada scammer? Satu ni je tuan, saya satu ni je. Saya minta ampun tuan, satu ni je saya minta ampun. Tuan-tuan dan perempuan, dia tipu lagi. Dia dah bagi dekat scammer 6 keping kad bank. Satu keping dia dapat 1,500 upah. Tuan-tuan dan perempuan, akaun bank, kad bank tuan-tuan dan perempuan tak boleh bagi pinjam orang lain pakai. Tak boleh bagi kat orang lain, tak boleh. Sewa pun tak boleh. Banyak diorang ni, sebab kad bank dia digunakan, sebab apa tahu? Sebab dia pinjam maklum. Syarat nak pinjam maklum, kena bagi kad bank kita kepada dia. Banyak orang bagi alasan, tuan, saya tak tahu tuan, dia scam saya, kad bank saya bagi kat dia. Saya ingat dia tu bukan scammer. Kalau kau dah bagi kad bank kat dia, kau sedar lepas tu yang itu bukan orang yang betul, kenapa kau tak tutup dia akaun kau? Kan? Kenapa dia biarkan kad bank dia digunakan oleh scammer-scammer durjana ni? Ni kedai-kedai akaun ni dia banyak bagi alasan. Dia kata dia mangsa. Mangsa apa tuan? Tak ada, bukan mangsa. Kad bank, ingat, Rahmat dah pesan, kad bank jangan bagi kawan pinjam. Kalau kawan kata pinjam jap kad bank kau, aku ada kawan nak masuk duit lah, tanya dia, kad bank kau mana? Nanti dia akan cakap, kad bank aku ada problem, pinjamlah kad bank kau. Kalau dia dah cakap kad bank dia ada problem, lagilah jangan bagi.